Assalamualaikum. Awak tahu tak, panas sangat. Makcik tak boleh nak tidur. Lepas tu kan, makcik kata makcik live ajalah. Sebab makcik panas. Makcik ingat nak tidur lah tengah hari ni. Tapi panas guys. Okeylah, makcik jual barang lah. Makcik jual barang lah. Okey ni. Makcik jual barang lah. Sampai habis ni bateri ni. Bateri ni nak habis dah ni. Sampai habis. Okey. Hai. Ni kita makan ni. Okey. Jajan. Tengoklah dalam tu ni. Kami buah sedap. Tapi makcik memang sangat-sangat panas. Lepas tu makcik nak makan ni buah tembikai lah. Okey. Wow. Aku macam makan tembikai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab panas. Cuba makan ni. Sedap guys. Dia ada 3 perasa. Mangga, grape dengan strawberry. Dia ada 3. Tapi memang sedap-sedap lah. Cuba makan. Nanti makcik makan tembikai dulu. Makcik mengantuk. Tapi panas. Makcik tak boleh tidur. Lepas tu makcik kata tak apalah. Makcik buka lah live. Mana tahu awak nak beli barang dengan makcik kan? Alhamdulillah. Banyak ada dalam tu. Banyak ada. Tengok dulu. Tengok dulu guys. Alhamdulillah. Makcik tak semangat ni. Makcik tak ada semangat ni. Sebab panas sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak adik-adik hiburkan hati makcik? Dah lah ni. Apa ni? Tak terang ni. Tak terang. Dia macam kelabu kan? Boleh. Silakan. Silakan. Oh, InsyaAllah. Semoga mudah-mudahan awak dapat johan. Okey? Okey, mari makcik makan. Okey, makcik nak makan yang mana ni? Cepat. Komen please. Dah 1K. Cepat betul awak buat kerja. Awak ni memang comel lah. Awak ni. Cepat betul awak buat kerja. Dah 1K dah. Ya Angga, kami pergi bahas proyek ke bawah. Wow, pandai bahaslah awak ni. Wow, bagus. Okey. Sekejap Kejap awak. Okey, dalam ni ada
Dalam ni ada 65 biji. RM16.30 sahaja. Sangat-sangat murah, sangat berbaloi. Rasanya sedap, tak manis sangat. Boleh gigit, dia tak macam gami biasa. Yang ni memang sedap. Ini halal Indonesia. Okey? Terima kasih, Syekh. Okey, awak nak makan yang mana cepat tadi? Hai Makcik, suka tengok konten Makcik kat FYP. Doakan saya untuk duduki SPM tahun ini. Wow, awak dah besar lah. Dah SPM ya. Berapa ni? Ni, tengok dekat beg kuning. Baru RM16 aja. RM16.30. Tapi paket besar. Paket besar ada 65 pieces. Sedap-sedap. Rasa dia tak manis sangat. Kalau awak dapat harga lebih murah, awak bolehlah beli. Tengok sini ada kupon kan, ambil lah. Terima kasih follow. Bukan ke keropok tadi? Keropok? Keropok tadi? Keropok apa tu? Keropok apa cakap betul-betul? Wah, dapat satu sen, belilah. TikTok dah sedekah dekat awak tu. Makcik cuba makan. Nak makan yang mana? Makcik suruh awak pilih. Nak makan yang mana ni? Cakaplah, strawberry ke, anggur ke, mangga. Cepat-cepat cakap. Suara makcik memang macam tu ke? Maaf tanya. Makcik berapa tahun? Strawberry. Okey, saya dapat. Oh ya ke? Strawberry. Okey, anggur. Okey, lagi-lagi? Lagi strawberry. Saya dah beli. Oh ya ke? Awak beli kat mana? Makcik cuba makan bias motelio. Awak komen dulu nak makan apa? Anggur. 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 Lagi-lagi komen. Manis ke makcik? Manis juga, tapi tak manis sangat. Dia ada masam juga, tapi tak masam sangat. Dia sederhana sahaja, sedap. Boleh makan lebih lah gitu. Kalau manis sangat, macam gami biasa, manis sangat tu. Macam manis gula rasa. Yang ni sedap. Anggur. 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 Oh, ramai suruh makan anggur lah. Wah. Tapi makcik nak buat macam ni. Makcik macam ni. Makcik macam ni. Makcik tutup mata tau. Pejam rapat-rapat tau. Okey, pejam rapat-rapat. Makcik ambil dulu ya. Satu ya. Yang mana? Anggur. Pandai makcik. Pandai makcik kan. Walaupun makcik pejam mata, makcik dapat anggur juga. Wow. Terima kasih follow. Awak tak gelak ke? Makcik seorang aja gelak. Peliklah awak ni. Lawa. Kabur lah mak. Apalah, kabur lah. Makcik nak bagi habiskan bateri dia. Okey. Makcik nak tengok kabur-kabur ni. Ada orang beli tak? Okey, comelnya makcik, terima kasih. Tapi kabur. Awak nak comel juga ke? Okey, mari makcik makan. Dia kenapa dia kabur ni ya? Tak tahu macam mana. Kenapa kabur? Cuba makcik bersihkan sikit ya. Skrin dia. Kejap makcik bersihkan sikit skrin dia. Makcik ada alat. Doraemon bagi ni. Alat daripada poket Doraemon ya. Makcik bersihkan dulu kamera tu. Mungkin dia tersangat kabur disebabkan kamera tu tak bersih. Mari makcik cuci dulu ya. Kejap ya, makcik cuci dulu. Pejam mata semua. Makcik nak cuci dulu. Pejam mata.
Makcik nak cuci dulu. Pejam mata. Makcik nak cuci dulu. Betul ke makcik cuci ni? Ha. Wah, tak kelabu lah. Yeay. Makcik suka Doraemon ke? Saya pun suka. Makcik suka. Kan dah terang kan? Tak kelabu lagi. Rupanya makcik punya skrin. Makcik punya skrin. Okey. Makcik punya skrin. Okey? Okey, mari makcik makan. Bismillah. Bau dia wangi sangat. Dah buka ni, bau wangi lah awak. Tapi makcik rasa makcik tak cukup lagi ni. Makcik kena pakai ni barulah. Okey, betul tak? Macam tu. Barulah betul. Nanti makcik makan ni boleh? InsyaAllah. Makcik tak masak ke? Dah masak kutiau. Masak kutiau goreng. Okey, petanglah pula masak. Makcik mau berapa? Cute je. Makcik comel, terima kasih. Tek skrin guys sampai 10k guys. Dia macam ni tau guys. Dia tersorok dekat situ. Bismillah. Bau dia wangi. Bau anggur. Mari makcik makan. Bismillah. Sedap. Hai ni. Sedap. Wow, sedap nampak ya. Memang sedap. Makcik lama tak tengok Doraemon. Yalah, Doraemon tak masuk. Sedap. Dia tak manis sangat. Hai Mak Sula. Hai Yani. Macam mana Yani sihat ke? Makcik doakan Yani sihat-sihat selalu ya. Ni kawan makcik lama. Makcik kawan dengan dia. Dulu dia jual nasi lemak. Lepas tu dia jadi affiliate. Dia jual almari. Kalau almari buku ke apa ke, boleh beli dengan Kak Yani tu. Ya? Tak masam. Rasa sikit macam anggur. Rasa manis. Sedap. Dia tak macam gami biasa. Ni halal Indonesia. Alhamdulillah sihat. Jarang dah nak jual nasi lemak. Dah tak jual nasi lemak dah. Yelah. Makcik pun tengok yang ni tak jual nasi lemak dah. Makcik pun tak larat lah nak jual nasi bajet. Tak larat nak masak-masak. Dah tua kan. Dah tua dah. Jadi tak larat nak masak-masak. Jadi makcik nak jual yang benda senang-senang aja, yang tak payah masak. Tapi ada permintaan ramai. Gitu. Terima kasih yang follow makcik. Irwan Putra. Betul tu, kita buat affiliate je senang. Tapi bukannya senang juga. Tak adalah senang juga awak. Sakit keng-keng ni nak dapat kan. Nak dapat ke sejam 2 jam tu. Sakit juga keng-keng ni. Suami cik macam tu tanya je. Yalah. Bismillah. Kerja apa-apa pun susah. Tapi kena konsisten lah. Nak buat selalu-selalu. Gitu. Yang penting ramai orang suka. Cepatlah. Apa ni? Sumut Mak Sulah. Jual sumut Mak Sulah ni baru 5.8k. Bagi 10k tengok.
Tadi makcik dah mengantuk. Tahu, tengah hari kan nak tidurlah sekejap. Tapi panas sangat. Lepas tu bunyi jet. Bunyi jet pejuang. Tak dapat tidur lah, panas. Lepas tu makcik pun makanlah tembikai. Lepas tu makcik pun minumlah air sejuk. Lepas tu makcik makan ni, gami buah ni, baru segar mata makcik. Baru makcik nampak ada 65k like dan ada 123 mata memandang. Wah, bagus. Nak makan rumah acik macam sedap. Rumah acik sedap ke? Alisha agak-agak lah. Gami tu untuk apa makcik lah? Gami untuk makan lah. Alhamdulillah, Fadera. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Ini untuk makan lah. Dia ada perisa anggur. Strawberry dan mangga. Tapi dalam banyak-banyak ni, makcik makan mangga. Selalu makan makanan yang sihat. Ya, makcik makan buah-buahan juga. Makcik kata nak buat teh herbal. Saya dah tunggu ni. Belum sampai. Tunggu dia sampai ya. Teh herbal makcik pun tak sabar nak minum teh herbal tu. Dia ada kurma hitam, dia ada kurma merah, dia ada ginseng, dia ada goji berry. Sedap tau minum dia. Lepas tu rasa segar, rasa fresh, best. Tapi belum sampai lagi. Yang mana satu sedap? Yang ni sedap sekali bagi makcik. Tapi tiga-tiga ni sedap. Macam ada coklat lagi tak makcik? Ada. Banyak tu dalam beg kuning tu. Tengoklah. Hai makcik, saya baru balik dari kelas tambahan. Oh ya ke? Acik apa kat dahi acik tu? Cepet. Bunga cepet. Mana boleh nyanyi? Makcik kan jual barang. Yang mana lagi sedap acik? Strawberry ke mangga? Makcik sedap mangga. Tapi strawberry pun sedap. Ini pun sedap. Tapi rasa mangga ni makcik suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi makcik makan tembikai. Lepas tu makcik makan anggur. Lepas tu makcik sendawa rasa anggur tembikai. Comellah makcik ni love. Thank you Akish. Sedap sangat. Okay guys, beli cepat. Siapa nak beli ni, belilah cepat. Makcik start saya pukul berapa? Baru je. Baru 10 minit kot. Suara macam Nabita lah. Terima kasih. Terima kasih Wawa. Terima kasih Sula. Comelnya. Terima kasih. Nama apa? Gambar anjing hijau. Gambar anjing hijau tu. Okey. Lepas tu, betul ke suara akak? Rezeki selalu. Amin. Okey, kalau nak tengok apa ada dalam beg kuning makcik, tengoklah. Lepas tu bolehlah beli. Support makcik ya. Okey. Lollipop ada. Sedap ni semua ni. Sedap-sedap semua ni. Makcik dah letak sedap-sedap ni semua awak. Okey, lepas tu kita makan anggur timbang. Bagi cerahkan mata. Tadi makcik mengantuklah sangat yang amat-amat. Lepas tu makcik bangun makan asam. Wah, terang sikit mata makcik. Makcik jual emas ke jual? Itulah, makcik nak cuba juga jual emas dalam satu slot kan. Tapi belum sempat lagi. Asyik jual jajan aja. Tak sakit ke? Sakit apa tu? Kenapa makcik pakai penjepit dekat muka? Oh, yang ni tak sakit ke tak? Ini dekat cermin mata. Mana kena muka? Asap apa tu cik? Asap anggur.
Sedap ni asam anggur. Makan dengan jambu batu. Sedap betul. Wah, pakcik dah beli jambu batu. Bolehlah tolong cucikan sekejap. Cucilah dulu. Kita nak potong kat sini, nak makan ni. Kena cuci. Bismillah. Kita ada jambu batu. Tapi kena cuci dulu lah, guys. Kita nak makan dengan ni jambu batu sedap. Cepat ke tetes skrin 10k. Suara Nabita lah somennya. Terima kasih. Masam tak? Masam. Masam lah. Tapi dia masam masin. Dia masam masin. Okey? Kita makan dengan jambu batu. Sedap berdoa. Makcik cuci kejap ya. Kejap tau. Kejap tau. Kejap ya. Makcik cuci dulu. Ni jambu batu. Macam Tuan Nabita lah. Makcik dah potong ni. Wah, jambu batu. Makcik suka makan asam anggur ni dengan jambu batu. Bismillah. Oh, lembutnya jambu batu ni. Sekejap Ni asam anggur. Ambil 1 biji asam anggur. Lepas tu letak dekat buah jambu. Suara macam Nobita. Oh ya ke, saya suka macam makan tu. Ya betul. Sedap ni. Oh mak. Saya suka makan jambu batu. Bismillah. Sedap. Sedap sangat. Gabungan yang sangat sedap. Macam dekat dahi tu apa? Inilah dekat dahi ni. Ni cepet. Cepet yang dapat dalam unboxing jajan. Macam apa kat dahi makcik tu? Cepet. Okey, ini adalah asam anggur. Asam anggur putih tu, asam anggur. Lepas tu makan dengan buah jambu sedap berdoa adik. Oi. Ambil 1 letak dekat jambu. Jambu kena beli yang rangup macam ni. Jambu beli yang putih bulat macam ni tau. Kalau belilah lonjong tu keras. Keras. Terima kasih Najihah. Apa nama awak ni? Okey. Tu masam ke? Yang ni masam masin. Sedap awak. Sekejap. Kalau tak sedap, kenapa makcik nak makan? Sedaplah. Okey. Klik dekat beg kuning, beli asam ni. Sedap gila awak. Makan dengan jambu batu awak. Makan dengan apa-apa pun boleh, buah-buah apa-apa pun boleh. Saya kurang suka masam manis. Masam manis. Mana beg kuningnya lah? Tak nampak beg kuning ke? Kalau awak tak nampak beg kuning, awak keluar, lepas tu awak masuk balik. Makcik rasa dah pindah. Macam mana
ada tak pin ni? Makcik pin ni. Makcik dah pin dah. Kalau awak tak nampak beg kuning tu, awak keluar, awak masuk balik, okey? Ini makcik dah pin ni Asam apa? Asam anggur makan dengan buah jambu batu. Sedap. Bismillah. Mari makcik makan. Makcik beli yang mana? Mana-mana pun boleh. 75 gram ke, 100 gram ke, berapa gram terserah adik lah. Adik nak yang mana? Kalau adik beli sikit, sikit lah adik dapat. Dia sama je. Cuma gram aja. Ikut kemampuan awak lah. Actually, makcik tak belilah. Seller bagi kat makcik. Dia suruh makcik jual. Makcik kan marketing affiliate. Marketing affiliate. Jadi makcik dapatlah peri. Dapat contoh, sampel. Lepas tu makcik bagi tahulah dekat awak semua. Rasa dia macam mana. Jadi kalau adik-adik nak jual juga macam makcik ni, adik-adik kena belajarlah dengan makcik. Kat sini nak belajar jadi marketing affiliate. Boleh. DM makcik. Dia makcik ajarkan. Okey? Info terbaik. Terima kasih. Okey, sebab nanti kan makcik tak boleh kalau bagi tahu yang salah. Bagi tahulah. Ni dekat ni seller bagi kat makcik. Makcik tak tahulah dia bagi yang berapa gram dekat makcik ni. Makcik add je. Makcik nak jual ni. Lepas tu dia bagi sampel. Makcik kenalah buat video. Kena makan. Kena tunjuk. Lepas tu kena promote lah. Lepas tu kalau orang ada beli, seller-seller lain pula, suruhlah makcik jual makanan lain pula. Makcik kan makan-makan. Gitu. Bismillah. Sedap. Okey. Ni gami jangan lupa. Gami buah ni sedap juga. Okey. Tapi yang ni memang sedap awak. Memang sedap. Memang cerah mata. Memang sedap ni. Sedap sangat-sangat. Makcik kalau makan ni, rasa macam tak nak berhenti lah awak. Sedap awak. Tak perlu makan banyak-banyak. Dia tahan lama kalau beli sikit pun. Beli buah jambu batu macam ni. Lepas tu kan ambil satu biji asam ni. Ambil satu biji asam ni. Letak sini. Lepas tu makan. Bismillah. Letak satu je lah. Kalau adik nak letak banyak, terserah adik. Makcik makan satu-satu aja. Lambat habis. Banyak ni kan, makan satu-satu je. Lambatlah habis. Satu cukup lah. Untuk satu suap. Jadi masam dia seimbang dengan jambu. Kalau letak satu pun, tapi kalau makan 10 suap, dah 10. Sedap awak. Wow, dah 10. Okey, Pakcik baru beli jambu. Baik kan Pak
belikan jambu untuk makcik. Sedap. Sedap tahu awak cuba beli ni. Tak mahal pun, murah aja asam ni. Asam apa ni? Asam anggur ni. Kalau makan macam tu saja, kalau adik-adik suka, adik bolehlah makan macam tu saja. Kalau makcik suka makan dengan jambu. Jambu penawar, jambu apa tu? Jambu apa-apa jambu, semua boleh. Jambu batu, apple hijau, apple merah, apa-apa je. Buah bidara, apa-apa je boleh makan dengan ni, anggur ni. Sedap. Dia macam asam asin tu. Macam asam boy. Dia macam asam boy. Tapi yang ni lagi sedap daripada asam boy. Kalau makan macam ni. Kalau tak percaya, awak belilah. Awak try. Kalau awak tak percaya. Awak try makan dulu. Kalau awak tak percaya. Beg mana? Makcik dah pin dah tadi tu. Kat atas tu. Makcik dah pin dah. Makcik dah pin tu. Atas sekali tu. Makcik, okey makcik pin lagi sekali. Okey, kejap. Makcik pin dah. Ni RM4 aja RM4.40 je, bukan mahal pun. Lepas tu kena bayarlah cas. Cas tu, cas apa? Cas dah hilang dah. Aduh, adik ni. Mana pergi dah? Ni. Ni RM4 je. Yang paling murah RM4. Tapi awak janganlah beli RM4. Awak belilah yang banyak sikit. Sebab apa? Kalau awak beli banyak sikit, jimatlah awak ni pos. Kalau awak beli yang RM4, pos RM4 je RM8. Alah, rugilah awak dapat makan sikit. Lepas tu, ini tahan lama. Tahan lama, guys. Aziz boleh taruh dalam peti sejuk. Lama tahan. Makcik kalau banyak ni lama tahan. Sebab makcik makan satu-satu je. Soalnya. Mesti satu-satu lah. Macam ni Bismillah. Memang sedap. Sedap sangat. Sedap. Makcik kalau makan jambu ni dengan asam tu, ya Allah. Makcik suka sangat. Ni ada vitamin C tau. Lepas tu ada antioksidan lagi. Lepas tu ada serat. Bagus untuk parut. Memang best tau adik. Makcik letak ni asam dekat sini. Makcik pilih yang kecil je. Sebab makcik nak rasa dia je. Asam-asam masing-masing. Campur dengan buah jambu ni yang manis-manis sikit. Ui, sedapnya. Bismillah. Sedap. Belilah. Beli asam. Makcik kalau makan ni kan, tak mau berhenti awak. Memang sedap sangat. Kalau tak sedap ataupun benda tu manis, makcik makan sikit je. Tengok ni makcik makan banyak. Sebab dia tak manis. Dia masing-masing masam-masam. Lepas tu jambu dia ada rasa manis-manis. Woi, sedapnya. Bismillah. Sedap hangat. Sedap hangat-hangat. Nanti pelakon Nobita ni bukan. Bismillah. Awak kena beli tau. Tengok macam makan banyak ni. Awak tak percaya, awak kena beli. Makcik ambil buah yang kecil-kecil aja. Sebab makcik tak maulah rasa
rasa dia kuat sangat. Makcik ambil yang kecil-kecil aja, yang sesuai dengan makcik. Kalau awak ambil yang besar-besar, awak boleh ambil yang besar-besar. Macam ni. Bismillah. Nabita, makcik kampung makcik azan tak? Oh, bang dah azan ke? Oh, dah Zuhur lah. Makcik nak kena stop. Lepas Zuhur, makcik buat live lagi tau. Kalau makcik jual emas, awak nak beli tak? Sedapnya, makcik tak boleh berhenti lah makan ni. Sedap sangat. Sedap sangat. Makcik dah makan ni, tak boleh berhenti makcik promote ni. Memang sedap sangat. Ni. Pergi tengok dekat beg kuning. Kalau banyak ni pun banyak ni. Mochi kuih tu rasa macam mana? Oh, sedap juga. Dia tak manis sangat. Dia lembut. Dekat tengah dia ada kek rasa vanila. Dekat tepi dia mochi tu. Lepas ke atas sekali ada kelapa parut. Bau dia wangi sangat. Dan bila kita gigit lembut. Lepas tu kita makan satu pun cukup dah. Kita minum air pula dah cukup dah. Ya, makan dengan jambu batu. Sedapnya awak. Boleh tak acik try makan? Makan apa tu? Makan mochi tu. Makcik dah habis makan dah. Dah 12 paket. Dah 8 paket makcik makan. Dah makan dah habis dah. Dah habis dah mochi tu. Adik boleh tengok dekat video tau. Makcik dah buat video makan mochi. Awak boleh tengok dekat video ya. Macam mana makcik makan. Sedap. Bismillah. Bye makcik, bye. Hai Roji kena. Okey makcik nak end dulu tau. Apa nak beli lagi cepat? Jauh. Tengok. Tengok sekali makan. Sedap. Makcik cakap sedap-sedap lah. Awak makan ni dengan jambu batu. Sedap. Sekejap saya masuk balik. Bye. Bye. Berapa gram? Boleh tengok berapa gram awak nak. Boleh tengok dekat beg kuning berapa gram awak nak. Yang ni makcik rasa 1,5 gram kot. 150 gram kot. Makcik beri. Makcik mana tah makcik punya penimbang. Penimbang makcik dah simpan sana lah. Sedap lah, baru RM4 je. Okey. Makcik end live dulu ya. Kejap lagi makcik live lagi. Okey. Bye. Jangan lupa beli dekat video punya. Okey. Bye bye. Jumpa lagi.